Assalamualaikum you all. Dalam video kali ni nak masak sayur je. Okey, ni sayur cendawan ya. Okey, sayur cendawan dengan sotong. Okey, memula tumis dulu bawang putih, bawang merah yang diiris, cili sedikit. Lepas tu tumis-tumis sampai layu, barulah masukkan sotong. Okey, masak sotong sampai separuh ya, separuh masak. Kemudian masukkan cendawan. Ini cendawan apa saya pun tak pasti, tapi mungkin dan cendawan enoki ya. Tapi memang sedap lah cendawan ni. Memang lemak. Okey, masak cendawan sampai layu sikit. Okey, barulah masukkan perasa, garam. Saya guna serbuk Maggi. Lepas tu sos tiram sikit letak. Lepas tu lada sulah. Okey, yang mana tak boleh makan cendawan tu yang sejuk kan. Kalau cendawan kan sejuk kan. Bolehlah letak lada sulah. Tapi kalau dah letak lada sulah, lada sulah tu dia memang rasa sedap. Rasa dia akan naik. Okay you all, terima kasih yang mana dah subscribe, yang mana dah tonton channel ni. Semoga channel ni berkembang dan saya boleh buat video lagi banyak. Terima kasih.